Panna cotta susu coklat ni guna 3 bahan je tau. Sangat mudah nak buat tapi tekstur dia lembut, smooth, rasanya cair dalam mulut. Nak. Jom kita start. Okey, saya guna 3 bahan ni je. Mula-mula whipping cream, saya guna yang dairy. Lepas tu susu coklat dan gelatin powder. Cari yang halal dan tabur je macam ni atas permukaan cecair. Biarkan 5 minit sampai gelatin mengembang macam ni dan boleh mix bagi sebati. Dan panaskan atas dapur, tapi jangan sampai mendidih. Sekadar larutkan gelatin dan boleh tutup api. Biarkan larutan menyejuk dulu. Saya gunakan acuan silikon ni sebab mudah nak keluarkan. Basahkan dulu bahagian dalam dan tuang masuk adunan panna cotta yang dah suam. Dan biar panna cotta set dalam peti sejuk semalaman. Dah siap. Longgarkan je acuan ni dan panna cotta tu akan keluar sendiri dari acuan. Tekstur panna cotta ni macam gabungan puding dan krim, lembut berlemak. Tapi rasanya kurang manis tau. So kalau korang nak manis, kena tambah gula. Jangan lupa try.